So guys, hari ni misi kita bermula. Misi bukan main, misi. Okay, hari ni kita nak continue kita punya kerja lah. Okay, untuk kita selesaikan. Saya nak ambil kereta. Lepas tu kita terus. Oh no, kita pergi hotel dulu. Saya belum check out pagi ni. Lepas tu baru kita gerak pergi Miri. Santai-santai kita. Mana tahu nanti dalam perjalanan ada banyak benda menarik yang boleh saya kongsikan. Siapa tahu kan. Jadi kita just enjoy the journey sampai kita sampai Miri lah. So buat masa sekarang kita selesaikan satu tugas yang penting dahulu. Alright. So you guys yang menonton, saya dekat Kuching. And korang jangan lupa untuk like, letakkan komen korang, dorongan komen, dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe, okay? So ni view dekat sini pagi ni. Actually saya sangat suka rumah ni. Sebab itulah saya ni minat dengan seni bina yang klasik. Masjidnya. Okay. So ni, that's why saya minat, saya suka pergi Kuching tau. Sebab dia menjadi satu kepuasan kita mengamati setiap seni bina ni, bangunan, tak kisah apa-apa je bangunan, tapi ya, seronok, satu kepuasan. Yeah. Okay, are you ready? Boleh kelawas kita. Ritual kegemaran saya buka plastik. Alright, kita bergerak balik ke hotel. Lepas tu kita terus pergi Miri. Okay guys, jom. Hihi. Hi, my new best friend. Ha. Oi, aduh tingginya. Okay guys, saya nak dulu beli Mita cake. Saya punya boboy suka dengan Mita cake. Dia punya favorite cake. So nak beli dulu before balik ke Miri hari ni. Mita cake ada? Ada? Cuma satu je. Hi. Ya, good morning. Good morning. Kan best kan kalau kedai mesra macam ni. Saya yang datang beli pun sejuk hati. Okay, thank you. Oleh-oleh dari Kuching untuk si Bebeng. Kotornya guys. Aduh. Pendek kah kereta ni yang tinggi sangat? Kita pergi hotel dulu, check out, dan kita balik terus pergi Miri hari ni. Okay, kita nak check out sebelum jam. Lagi satu, hari ni saya tak dapat laju sangat. Kita save minyak kita. Save minyak dah kita guys. Alright. So you guys teruskan menonton. Mungkin ada banyak perkongsian menarik dalam perjalanan saya kali ini yang saya ingin kongsikan. Alright, okay, kita check out. Jumpa je lawas anakku sayang. Macam ni lah saya kalau travelling, tengok video mereka. Okay, semua dah. So kita check out. Jangan bawa masa. Okay. Bacon. Okay, jom.
Okay, thank you Dormani. So I'm leaving. See you again. Alright. Jumpa lagi Dormani. So masa untuk saya balik ke Miri. Okay, masuk. Air masuk. Masuk sini. Okay. Let's go. Let's rocking. Yeah. Come on, baby. Well, it's good to know you. Bye, kucing. Goodbye. See you again. So kita dijangka tiba pukul 3.30 petang lah di Sibu, okay? Di Sibu. So hopefully jika keadaan mengizinkan saya akan singgah di Sibu lah nanti untuk mungkin untuk isi minyak. Dan I think kalau pukul 5, pukul 4 maybe kita akan sampai di Miri, sama ada dalam jam 9 atau jam 10 macam tu. Yang penting hari ini kita santai-santai je lah. Alright, so sekarang alang-alang saya dah sampai Kuching. So saya nak bawa anda semua kita pergi flyover cafe. Mana lah tahu lama tak datang Kuching lagi lepas ni. So alang-alang dah ada peluang ni kita pergi. Okay, jangan lepaskan peluang. Sebab ni antara tempat yang saya paling suka di Kuching ni. Makan dia punya kolumi memang best. Sini flyover apa cafe sini. Dia punya mi ayam tu memang nantilah kita tengok. Okay. Di mana kita? Di ujung-ujung kita. Mie ayam special sama kopi openg kosong. Okay, thank you. Okay, thank you. Mie ayam special. Wow, ada warna. Okay. Kenapa saya cakap ni special? Jom kita close up. Jom kita close up dia punya kolumi. Kenapa saya cakap dia special, alright? Okay. So, dekat kolumi ni korang tengok. Dia punya ayam. Dan ni dia punya mie. Tengok tekstur mie dia. Kolumi. And then dia letak tauge sekali. And then sebab ni special ni dia letak wonton sekali. Dia letak wonton sekali, guys. So sebab tu saya suka makan sini. And then dia punya sup ni, dia punya sup daging ni kan. Yang ni memang kalau korang rasa sejuk hati kamu orang, marah-marah pun tidak jadi. Jauh tau dari Lawas mau makan mie ayam special ni pergi sini. Okay. Jom menjamu kita. Okay, makan kita yang mau masak, kita nak balik di Miri. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia punya ni mantan. Thank you to my boss yang introduce saya kedai ni. Memang menepati cita rasa saya. So korang tengok dia punya ni tekstur mie dia. Cantik kan? Bismillah. Supnya ni jangan dibazir walau setetes.
akhirnya saya berjaya untuk memvideokan momen saya makan dekat sini. Dia punya ayam ni special. Dia bukan macam selalu kita jumpa di sana. Toge segar. Toge segar. Kami balik lawas pun senang hati sudah. Sudah makan Kolomi flyover sini. Memang pasal ini. Okay, like lah. Like, nanti kita sambung video lagi. Full lagi memori. Wah. Next time saya mau coba lain lagi. Next time. Ya. Berapa? Kopi openg. Kosong. Kopi openg kosong. Okay, thank you. Done. So total semua tadi kopi openg dengan Kolomi special RM9.50. Okay. Kita boleh balik lawas dengan senang hati, dengan tenang. Okay, sebab dah mula-mula tadi saya fikir kena cepat, takut jam. Tapi jam tetap jam. Kolomi ni, even kita ada pergi Kuching sekalipun, kalau tidak ada kesempatan mau pergi, memang tidak dapat pergi. So saya putuskan better pergi. Better pergi. Pergi je. Okay, so sekarang ni saya nak balik. Saya nak bertolak dari Kuching dah. Okay, so Kuching, hope to see you again soon. Supaya kita boleh makan lagi dekat Kuching. Okay, jom. Baru sampai simpang ngam kan ni guys, simpang Seriaman. Baru sampai sini kita. Okay. Syukur semua dipermudahkan, dilancarkan hari ini. Semoga sampai Miri nantilah semuanya lancar juga. Bukan Seriaman, salah saya guys, Serian ni kan, betul kah? Serian ni. Seriaman ada 133 km lagi.
dalam sejam lebih lah dari sekarang. Sekarang pukul 12.10. Kira sampai pukul 1 lebih nantilah kita sampai simpang Seri Aman. Okay. Ni kita sampai Serian ni. Tidak terasa juga tadi masa dalam perjalanan tu video call dengan family di Lawas. Lepas juga rindu sikit. Ni kita teruskan perjalanan lagi. Ya. Slow-slow aja kita hari ni, santai menikmati perjalanan. Baru sampai simpang Seri Aman kita, guys. Sekarang jam menunjukkan 1.30 tengah hari. Baru sampai sini. So far syukur perjalanan sangat okey. Santai je. Kita menikmati setiap perjalanan, setiap saat di atas Ben Borneo ni dengan baik. Okay guys, teruskan menonton. Saya akan teruskan perjalanan saya sampailah saya di Sibu nanti, insyaAllah. Setakat ni saya belum plan nak berhenti dekat mana-mana dahulu. Memandangkan kita agak kesuntukkan masa juga ya untuk kita sampai Miri nanti. So lebih awal sampai lebih bagus lah. Actually memang kan lambat sampai lah malam macam tu, tapi tak terlampau lambat sangat lah. Yalah malam ni kita driving malam ni dia tidak sama macam kita driving waktu siang, betul tak? Jadi kita lebih secure lah. Kalau siang ni berjalan, kereta pun banyak, rasa lebih selamat lah. Lubang ke apakah di jalan, at least kita nampak. Okay. Dan untuk ceramah keselamatan jalan raya pada tengah hari ini. Okay. Alright. RNR apa ni? Jelukong. RNR Jelukong. Kita singgah dulu. Kita rehatkan kereta, rehatkan badan. Sofa okey lah. Sofa kereta okey. Saya pun okey. Cuma masih agak janggal lagi bawa kereta ni. Tapi overall okey. Okey, singgah kita dulu dekat Petron. Nak isi minyak lah. Nak isi minyak dekat sini. Lepas tu nak berehat sekejap. Macam ngantuk pula saya, guys. So kalau ngantuk kita kena berehat, betul tak? Jaga keselamatan. Tapi macam ramai semacam saja ni. Tak apa, kita cuba dulu. Di mana pam yang ada kosong. Sini ada. Tak tahu depan tu ada ke tidak. Diesel. Ada diesel depan tapi blocked dengan ni pickup ni. Ada diesel depan tu. Nah, baru sampai Jambatan Durin kita. Sekarang jam 4.15 petang. Cuaca spotting juga, tak juga panas, tak juga hujan. Jadi masa memandu ni pun selesa sangat rasanya. Kereta pun tak juga terlampau banyak, tapi ada juga beberapa buah tadi yang kumpulan sama beg kereta tadi memotong juga. So semoga korang
selamat sampai tempatnya korang tuju lah. Okay. So teruskan menonton video. Alright guys, di Sibu Jaya kita. Sibu Jaya. Okay. Singgah makan dulu. Sekarang pukul 6.30 4.30 minit petang. Okay, so saya singgah Sibu Jaya sini dulu. Rehatlah, kita rehat dulu kan. Sebab tadi lepas dari Kuching, lepas dari Flyover Cafe, sebelum makan lagi, so saya terus direct tadi singgah dekat Pakan, Petron Pakan kan. And then saya terus direct sini lah. So nanti sampai Miri lah baru singgah makan lagi lah, halang dah kan. Lagipun kita ada sisa 5 jam perjalanan lagi. So mungkin saya akan sampai Miri jam 9 lebih macam tu lah. 9 paling lambat tu pukul 10. Okay, so now saya nak pergi Sugar Bun sini. Saya nak makan, lapar. Jom. Kunci dah. Alright. Boleh juga. Ni jalan masuk ke jalan keluar? So far everything go smooth lah. Dari Kuching tadi sampai sekarang berjalan lancar. SCR. Kita pergi SCR kita. Lagi bagus. Pergi SCR kita. Lama saya tak singgah Sibu Jaya ni guys. Macam saya lupa bila last lah. Masa bawa lori dulu kalau tak salah. Kalau tak salah lah. Melintas ada beberapa tahun yang lalu melintas. Tapi kalau singgah macam lama dah tidak singgah sini. Tadi saya nampak macam ada camp-camp dekat sini. Macam ada functionnya. Tu ujung sana. Okay, lepas kita pergi sini makan. Jom. Kita sekarang dekat Sibu Jaya. Makai dulu. Makai, rehat dulu betai. Lagi baru kita jalan baru jatuh. Okay. Paling lambat lah pukul 5 lah kita jalan. Pukul 5. So 5 jam pergi Miri. Pukul 10 lah kita sampai. Kira kurang lebih lah macam tu. Sekol mami dengan anak-anak di rumah ni. Tapi mungkin masih tidur. Nah, makan sweet sour je lah kita. Tambah ekstra 1 telur mata. So ekstra kenyang. Okay, saya makan dulu ya. Okay, tak paus dulu. Pakai tahan mata kita dalam kereta nanti. Okay, so now saya nak teruskan perjalanan balik ke Miri. Jalan sana kan tutup, jadi pasal lah. Macam menyesal pula saya parking sini tadi. Tak apalah, udah dah jadi pun kan. Okay. Okay guys, saya gerak dulu balik Miri. So anything saya akan sambung, saya akan letak dalam video ni lagi. Okay, bye bye. No, belum habis. Baru sampai Simpang Semelaju kita guys. Hualawei. What a long ride. Sekarang jam 8.10 minit malam. Tadi singgah Sibu Jaya kan. Bintulu saya tak singgah. So my brother Clef di Sibu, Alex di Bintulu, Jo, siapa AB di Sebawo, Bibi di Sibu juga, Roni di Sibu juga. Minta maaf ya, lain kali kita jumpa. Tunggu kita betul-betul bersantai. Yang ni memang belum dapat. Okay. So okay, kita ada masa mungkin ada sejam lagi kali mungkin untuk kita sampai di Miri. So just enjoy the video. Alhamdulillah sampai di Miri sudah kita. Ni traffic light Taman Tunku. Pukul 10 malam cun-cun, tak lebih tak kurang 10 malam cun-cun sampai dah di Miri. Syukur.
So lepas ni guys, saya nak makan dulu lah. Lapar. Saya nak tengok kolomi sapi dekat airport sana. Hehehe. Apa nama ni? Boleh tahan tu dia punya kolomi sana. Hari tu saya bawa isteri pergi sana. Dia sempat merasa hari tu. So malam ni nak makan pergi sana lah. Alhamdulillah, sampai Miri dah kita guys. Okay geng, syukur saya dah sampai Miri. Now pukul 10 malam. Pukul 10 malam, 10.20. 10.20. Syukur, Alhamdulillah. Yang penting kita selamat sampai, betul tak? Itu yang penting, selamat sampai. So, saya tak fikir banyak. Kita pergi Seroja je lah kita makan, okay? Lagipun dah larut malam dah. Esok next video saya jumpa geng-geng YouTuber Sarawak. Setelah lama saya berkecimpung dalam YouTube ni, esok baru saya berpeluang jumpa semua, okay? So, kita pergi makan. Jom. Nah, makan di tu kita. Makan sini kita guys. Cuci tangan lo. Nah, ni menu kita malam ni. Simple je. Tadi ada orang jual buah. Akak tu dia bawa, bukan akak tu, rasanya adik tu. Dia bawa anak dia umur 7 tahun. So, saya belilah satu RM10 betik. Makan buah bagus untuk kesihatan. Hehe. Okay, saya makan dok. Alright guys, nah sampai sudah saya di hotel. Sepatutnya ada video tadi lepas saya makan tu. Tapi ada sesuatu yang berlaku masa saya makan dekat sana. Aduh, kecewa betul. Saya nak share positif vibe dekat korang pun jadi macam spoil macam tu. Dia macam ni. Okay. Masa tengah makan tu, okay lah. Saya faham memang dah waktu dekat nak tutup. Okay, waktu dekat nak tutup. Tapi sebelum saya datang tu, saya ada tanya tadi. Saya ada tanya, masih buka kah? So, akak tu beritahu masih buka lah. So, saya makan lah sana kan. Makan lah. Okay. Kalau dia cakap, sekejap lagi mau tutup, saya boleh cari tempat lain untuk saya makan tau. Masih boleh cari tempat lain untuk makan. Masih boleh cari tempat lain untuk makan. Setahu saya dekat Miri ni banyak tempat makan. 24 hours pun ada kan. McD pun ada time macam ni, masih ada McD kan. So after makan apa semua, so mereka berkemas lah. Yang pekerja-pekerja restoran. Tapi pekerja restoran tu saya tengok macam kanak-kanak berumur je. So yang tu saya tak tahulah. Saya tak tahu. Mungkin mereka part time kah apakah. Mungkin ujung minggu bantu mak bapak kah. Yang tu saya tak nak ambil tahulah. Tapi yang saya tahu, nampak budak-budak sekolah lah. Pandangan mata saya lah kan. So, mereka kemas-kemas, tutup lampu, it's okay. Saya pun tak dapat nak buat apa. Saya masih makan. Takkan saya nak tinggal saya punya makanan kan. So, saya makan lah secepat yang saya mampu. And then, bila saya mau bayar, saya mau cuci tangan dulu. Bila saya mau cuci tangan, diorang dah tutup air dah. So, macam mana cakap? Dia macam ni tau. Kalau kita contohlah orang tengah jalan bawa beg, mungkin duit dia terjatuh. Kita bagi tahu dia duit dia jatuh kan. Dan kita kalau kita kutip kita bagi dia balik macam tu. So kalau dalam situasi ni kita tengok orang nak cuci tangan, why not kita terus cepat-cepat buka air, bukannya kita tengah-tengah sana. Kan tidak berbuat apa-apa. Saya pada masa yang sama saya consider, diorang nak balik, saya nak cepat bayar. Geng. Tapi tiada air diorang tidak buka. Saya pun pening nak cerita macam mana, okay? So, benda ni buat saya rasa macam saya dipermainkan. Okay, saya dipermain-mainkan. And then dia cakap dia dah buka air. Bila saya nak cuci tangan lagi lepas bayar tu, saya memang dah angin dah masa bayar tu saya memang dah angin dah, kena buat macam tu. And then bila saya nak cuci tangan,
Still, Masuk live. air tak buka. Saya betul-betul rasa macam kena bodoh-bodohkan. Before that, saya belum duduk, oh makan. Pelawar saya macam apa. Tapi, after that buat customer macam tu. So, please lah, jangan macam tu. So, saya anggap tu bukan rezeki yang baik untuk saya. Lepas kejadian tu. Actually, saya baru lepas ni buah betik ni. Saya beli dekat ada satu adik yang dia bawa anak dia jual. Saya baru je lepas kongsi rezeki dengan mereka tu. Mood saya baik tau, mood saya baik. Kena benda. Please lah, consider lah. Okay, consider. I think kamu pun bukan baru berniaga lagi. So, kamu lebih bijak lah macam mana nak perbaiki diri. Okay. So guys, sorry saya membebel agak panjang sikit dalam video. Just terkilat sangat. Saya terkilat sangat dengan kejadian yang berlaku tu. Okay. So hopefully benda ni tak jadi dekat korang. Hopefully korang bijak lah. Okay. Kalau tempat makanan nasib saya satu orang. Kalau saya dengan family, bayangkan spoil tau makan malam kita. So hopefully lah korang boleh pilih tempat makan dengan bijak. Okay. Dan saya doakan tak berlaku pun dekat korang perkara yang saya alami ni. Okay guys. So thank you yang menemani perjalanan saya dari Kuching tadi sampailah kita sampai Miri. Kepada adik yang jual ni tadi, saya doakan korang murah rezeki semua, okay? Sekeluarga. Sebab itu kami anak beranak bercuti dekat Miri. Ada juga mereka berjual. Yang hari tu yang jual buah. Yang hari tu ada dia jual. Actually macam setiap kali saya datang dia ada jual buah. And saya setiap kali dia datang sepanjang saya dekat Seroja tu hanya macam sekali kah saya tidak beli. Masa tu tiada duit lebih untuk saya beli masa tu. And then kebetulan memang saya dah kenyang, and then saya takut buah tu tak dimakan. So malam ni memang saya nak top up saya punya buah, jadi saya beli. And then saya tengok ada adik seorang tu katanya umurnya 7 tahun, dia ikut mak dia berniaga. Baru lepas kongsi rezeki dengan mereka berlaku pula perkara macam ni. It's okay. Tak apa, saya anggap tu satu takdir yang bagus untuk saya juga. Saya terima dengan hati yang terbuka. So you guys yang menonton, jangan lupa like, subscribe and komen di ruangan komen. Okay guys, selamat berehat. See you in the next video. Mungkin pasti lebih menarik untuk orang semua. Okay, thank you.